Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Hari Selasa aku bawa Z650. Sebenarnya aku rasa macam minggu ni starting hari Selasa ni lah. Si penuh. Alright, start hari Selasa ni aku nak bawa motor ni hari-hari. Kita cuba. Dah lama sebenarnya aku tak bawa motor ni hari-hari. Bawa kadang-kadang tapi sebenarnya dia penuh tapi tikus satu bah. Tapi jangan bawa lah. Ni aku nak try straight Selasa sampai Sabtu bawa motor ni. Kita try macam mana. Last aku bawa motor ni straight kan, masa bawa beli motor ni lah, nak break in kan. So aku memang hari-hari aku bawa motor ni. Saya dah lama dah lah. Tahun lepas motor ni pun dah lebih setahun lebih lah. Antara motor yang lama aku pakai. Siapa dah follow aku lama, korang tahulah yang aku ni jenis tukar-tukar motor. So ni antara motor yang lama aku pakai lah, lebih setahun. Tapi aku rasa aku akan pakai lama lagi lah. So motor ni all rounder. Power sedap, CC pun tengah-tengahan, 100 cc. Naked, body position selesa, tengah-tengahan. Nak main kodo ni sedap. So patutnya okey lah kan. Power nak memotong tu sedap lah. Walaupun aku rasa terlebih power untuk bawa harian, tapi boleh bawa harian. Lagipun aku 30 kilo ke Kalau korang jalan, ada je yang customer aku pakai 650 versus 650 pergi kerja 5 kilo Memang dekat je, tapi minat kan. Belasah lah kan. Dah minat tak ada hal ke. Aku nak suka minyak, lupa pula. Nak kosongkan trip B. Versi 1000 boy. Trip B ni kita resetkan kosong. Alright, let's go. Kita santai je. Nak bawa hari-harian kan. Aku boleh survive dengan SCV8 dulu, bawa harian. Takkan tak boleh bawa slow kan. Boleh bawa slow. Cuma motor ni dia geram. Itu satu isu yang besar untuk aku, power dia. Kita silap pulas je, geram masa.
Sama motor 650 ni pick up dia kuat tau. Sangat kuat. Dia macam kau suruh kau ulas tau, suruh kau bagi. Alright. Tak ada saya mirror. Lagak. Jangan jam awal sangat. Macam nak jam ni. Awal lagi. Tapi paling best kan Kawasaki kan, dia ada, aku pernah cakap sebelum ni, dia ada low RPM assist. Tengok, kau bayangkan Gear 5 60, tapi tak ada start sengguk-sengguk. Okay je, nice je. Tu yang low RPM assist tu. So memang nice lah. Satu lagi, Kawasaki ni dia ada neutral finder positif. Maksudnya senang dapat neutral. Kalau pakai Kawasaki kan, mana-mana Kawasaki lah yang latest lah at least, memang nak dapat N tu, nak dapat neutral tu senang gila. Memang confirm dapat lah. Kalau tak dapat masa ada masalah tu. Kadang-kadang je lah tiba-tiba dia miss ke kan, tapi jarang lah. Dan kalau pakai motor ni laju sikit lah sampai. Dan sebenarnya set lagi safety tau pakai motor besar macam ni. Sebab motor macam ni dah ada traction control, ABS depan belakang, banyaklah benda yang teknologi safety kat motor ni. Tayar pun tayar besar kan, so memang stabil. Memang sebenarnya lagi bagus pakai motor macam ni sebenarnya, to be fair lah. Kat cair kadang-kadang kat cair pun paling kuat pun ABS kan. Okey juga. Okey, aku baru cerita pasal neutral tu kan. Itu rare sangat berlaku juga. Itu aku rasa kali kedua pernah jadi. Kali kedua lah sepanjang setahun lebih ni. Dapat juga tunjuk kat korang. Kelakar aku. Baru aku cakap tadi. Memang jarang berlaku. Kalau motor lain selalu kan.